Kalau anda tertanya-tanya, bolehkah kita buat wasiat sendiri atau hibah tulis sendiri? Jawapannya memang boleh. Dalam Undang-Undang Malaysia, seseorang individu dibenarkan menyediakan wasiat tanpa peguam. Tapi di sinilah ramai orang terlepas pandang. Untuk wasiat itu sah, ada syarat ketat di bawah Akta Wasiat 1959. Contohnya, mesti ditandatangani di hadapan sekurang-kurangnya 2 orang saksi. Kalau tersalah langkah, contohnya saksi tidak cukup atau cara tanda tangan tidak mengikut prosedur, wasiat anda boleh jadi tak sah. Bayangkan, bila anda dah tiada nanti, waris bergaduh. Ada yang cabar wasiat di mahkamah, proses jadi panjang, masa makan bertahun-tahun dan kos pun boleh cecah puluhan ribu ringgit. Harta yang anda nak bahagi dengan aman, akhirnya jadi punca konflik keluarga pula. Untuk hibah pula, ia tertakluk kepada hukum syariah. Nampak mudah tulis sendiri, tapi kalau tak cukup rukun, contohnya tiada penyerahan milik yang jelas, hibah itu boleh dipersoalkan. Akhirnya, harta mungkin tak sampai pun kepada penerima yang anda niatkan. Hakikatnya kesilapan kecil dalam dokumen sendiri boleh beri kesan besar selepas kita tiada. Sebab itu, walaupun undang-undang benarkan buat sendiri, ramai pakar sarankan untuk lantik peguam. Bukan sebab tak boleh buat sendiri, tapi untuk elakkan risiko besar yang mungkin tak nampak sekarang. Ingat, bila anda melibatkan harta dan keluarga, silap sikit kesannya boleh berpanjangan.